Aja suara itu okey. Kemudian ingat lagi pesanan. Selepas baca taus, kira 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rasa dah bersemangat tu, dah betul suara tu, alhamdulillah. InsyaAllah bila sampai jawab mula jawab, pasti akan lepas. Okey, kita terus saja cuba tilawah beramai-ramai. Saya bagi nada suara. Kalau nak rakam, kekalkan suara itu. Lepas saya baca, ikut nanti saya lepaskan, anda baca sendiri. Muka surat 370 bersedia. Peserta ini akan membaca di dalam muka surat 370 surah Asy-Syu'ara bermula daripada ayat 69. Semua dah dibuat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau pasal ikut memang boleh tahan. Baik, itu kan suruh baca seorang kan, macam-macam lagu, macam-macam suara dia keluar. Ingat, kalau anda terbabas, tertinggi. Saya tunjuk lagi sekali. Kalau katakanlah nanti besok dia macam-macam boleh berlaku, tiba-tiba baca je A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemungkinan berlaku macam itu. Anda ada peluang lagi kostan balik. Tengok kostan balik macam mana. Alamak, tertinggi. Sendiri dah rasakan tertinggi itu. Boleh kostan lagi. Satu lagi peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai. 1, mula. Selamat. Lepas ini tidak ada maaf lagi bagimu. Tak boleh kostan lagi Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Mula. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. 1 sampai 10 jangan lupa. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. مولى. إذ قال لأبيه وقومه ما قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. مولى. قالوا نعبد أصناما فنظل لها bagus. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Mula. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. أو ينفعونكم أو يضرون. مولى. أو ينفعونكم أو يضرون.
qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mulai. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Jaga dia dah nak mula tu. Itu saya nak dengar kau je. Kalau betul kau tu, yang belakang tu semua betul. Lagi sekali dengar. Cuba ramai-ramai satu. Mula. Okey. Bagus. Bersedia. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Mula. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Kan lepas semua sekali, tak ada yang takut. Bermakna boleh. Kalau pengambilan nada suara yang betul pada tamus dan bismillah tu, insyaAllah jawab boleh jawab, tak ada masalah. Terus saja masuk hierarki. Ambil nafas betul-betul. Gaya nak keluarkan perkataan an tu. Cuba. Satu je saya nak dengar. Ramai satu. Mula. Okey. Bagus. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Mula. Bagus. Terus naik. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Mula. Fa عدو إلا رب العالمين. Bagus. Allazi khalaqani. Di dalam perjalanan ini jangan ada tukar-tukar nada. Ada rendah-rendah tinggi. Tahan saja. Dengar. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Mula. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. Mula. والذي هو يطعمني ويسقين. Alhamdulillah. Dah dua lagu. Tilawah ada satu saja lagu. Tapi nada suara saya dengar semua kali tadi bagus. Dah lepas jawab, mula jawab. Masuk penentuan.
Wa iza, saya nak dengar iza tu. Wa iza, awak boleh baca. Wa iza, begitu nanti. Tak boleh, tak datang. Kena potong markah suara. Wa iza, dengarkan saya wa iza ramai satu, mula. Wa idza Bagus. Okay, teruskan Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Mula. wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bagus. Wallazi yumituni thumma yuhyin. Mula. والذي يميتني ثم يحيين Wallazi atma'u an Saya bagi jalan, tengok, awak tengok tangan saya siapa yang nampak. Kalau tidak nanti awak tak akan dapat buat. Ada yang sangkut, ada yang terlebih, ada yang nak cepat. Tengok tangan saya. Wallazi atma'u an Lagi sekali, tengok. Wallazi atma'u an dia ada naik tu Firali. Habis turun ke bawah. Firali. Okey, faham? Kemudian yang ini pelangi ini khati. Turunkan habis. Ati yaumaddin. Okey, dah nampak jalan Nanti saya baca habis, awak ikut jalan tu. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Satu, mula. Tak tarik nafas. Ramai yang dengar je Dia tunggu aja, dia ambil ujung-ujung aja. Tak apa, kita buat yang ni lagi sekali sampai boleh. Sebab nak tilawah bulan 8 lagi 2 hari dah habis. Sama-sama dengan saya. Satu, mula. Wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Ya, kita cuba bagi peluang lagi sekali ramai. Wallazi harakat yang ketiga ni Okey, sedia. Satu, mula. Wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Kalau dengar macam ini, bermakna jawab mula jawab ni pasti akan lepas. Satu je lagi menentukan nasib anda. Kalau yang ini lepas, memang lepas. Tapi memang boleh lepas pun sebab suara yang dekat sini tak ada masalah pun. Okey. Wrong.
Itu kena habis-habisan. Jangan awak baca. Rob. Tak mau macam itu. Rabbi habli hukman wa alhiqani bis salihin. Cuba satu mula. Rabbi habli hukman wa alhiqani bis salihin. Saya kagum sebab semuanya lepas. Tak ada seorang pun yang sangkut. Ingat, semuanya lepas. Boleh jawab. Nanti kalau baca seorang dia terbegik lain, macam-macam. Tapi kalau ikut nada suara, semua ada rakam tadi kan? InsyaAllah. Rakam semua sekali, tak apa. Biar bunyinya sama tak apa. Cuma kelebihan tu nanti yang dapat nombor sikit, yang dapat nombor banyak itu rezeki, tak apa. Tapi yang penting anda dah mempersembahkan bacaan yang terbaik. Okey, tamat harakat yang keempat tadi, menjawab dah lepas. Terus terjun masuk bayati akhir. Saya nak dengar bayati akhir ramai-ramai. Satu saja. Okey, saya nak dengar bayati akhir waja'ali sebelah dia satu je. Okey, bayati akhir satu mula. Tunggulah orang lain baca. Yang lain menunggu je Okey, tak apa. Walaupun satu agak payah kalau tak tahu, tak pandai dia punya tangga nada suara kan. Dengar. Waj'alni. Ada naik sedikit lonjakan. Waj'alni lisana sidqin fil memang tepat yang cuba anda bikin waj'alni, naikkan sedikit, lonjakkan sedikit, baru datang angin bayat itu. Ramai satu mula. Waj'alni lisana sidqin fil kat depan ni boleh lah kata dia. Lagi sekali, tengok. Jadikan betul-betul, jangan ada yang rasa sangsi lagi. Sekali lagi saya tunjuk. Waj'alni. Dah betul tadi. Okey, ramai satu mula. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Okey. Siapa yang ada tambah nak cari markah bonus, buat pelbagaikan. Contoh, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Itu markah bonus. Kalau boleh buat begitu dapat bonus Kalau orang awak 90 markah sama, mungkin awak dapat penambahan 2 perpuluhan. Ada bonus di situ. Okey, itu kaedah-kaedah untuk kita menyertai tilawah Al-Quran kita pada bulan 8 je nanti. Peringkat saringan Kalau tak ramai, terpaksa masuk akhir semua sekali. Yang ada mungkin 20 orang gitu Okey, ada pertanyaan di sini? Alhamdulillah, memang baik. Okey, angkat tangan siapa yang dah boleh baca 4 Taranum. Alhamdulillah juga. Tak tahu nak macam mana nak kata lagi. Okey, peringkat saringan kita nanti tu kena duduk di hadapan Peringkat saringan kita tu nanti kena duduk ke hadapan tu. Ada satu video ataupun telefon dia